Apa itu motivasi dalaman vs luaran? Mana lebih kuat? Ada orang hanya rajin bila dipuji, tapi ada orang terus konsisten walau tiada siapa lihat. Bezanya, yang pertama guna motivasi luaran, yang kedua ada motivasi dalaman. Hari ini kita bezakan keduanya dan cari yang kekal. Apa itu motivasi luaran? Motivasi luaran datang dari luar diri kita. Pujian orang, wang dan hadiah, tekanan dari bos, guru atau keluarga. Nak nampak hebat di media sosial, ia boleh beri semangat. Tapi kalau hilang sumber luar, semangat pun hilang. Contoh, rajin kerja hanya bila bos tengok, rajin belajar hanya sebab nak dapat hadiah. Apa itu motivasi dalaman? Motivasi dalaman datang dari niat, minat dan nilai diri sendiri. Anda buat sesuatu kerana anda tahu itu tanggungjawab. Anda nak capai sesuatu kerana itu impian ikhlas dari hati. Anda bangun awal sebab anda tahu masa itu amanah dari Allah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Bukhari dan Muslim, orang yang ada motivasi dalaman tetap bertindak. Walau tiada pujian, tiada tepukan, tiada ganjaran segera. Mana lebih kuat? Jawapannya, motivasi luaran bagus untuk mula, tapi motivasi dalaman penting untuk bertahan. Cuba tanya diri anda, kalau tiada siapa puji saya tetap akan buat ini. Kalau tak dapat ganjaran hari ini, saya masih mahu teruskan. Itu tandanya anda ada motivasi dalaman. Seruan bertindak, latih hati untuk bekerja kerana Allah, bukan manusia. Bekerja untuk nilai, bukan hanya nilai ringgit. Bila niat anda betul, motivasi anda takkan cepat mati.